Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes penemuan mayat wanita dalam beg yang ditanam di belakang sebuah rumah tidak berpenghuni di Kampung Batu 4, Pedas pada Amis. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, Senior Assistant Commissioner Muhammad Izzam Jaafar berkata, lelaki berusia 41 tahun itu ditahan kira-kira pukul 2.30 petang di Melaka sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau. Beliau berkata berdasarkan siasatan, lelaki terbabit berkemungkinan mengenali mangsa dan setakat ini polis belum mempunyai maklumat sama ada dia terlibat secara langsung atau tidak dalam kes itu. Lelaki itu juga, katanya, memiliki 6 rekod jenayah lampau termasuk dadah dan polis percaya terdapat beberapa individu lain yang turut terlibat dalam kes berkenaan. Pada Amis, Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad dilaporkan berkata, mayat ditemukan dalam beg yang ditanam di belakang sebuah rumah tidak berpenghuni di Kampung Batu 4, Pedas, dipercayai wanita yang dilaporkan hilang di Ampang, Selangor, sejak 8 Disember lepas. Beliau berkata, laporan berhubung kehilangan wanita itu diterima Balai Polis Ampang, Ampang Jaya, pada Isnin lepas sebelum polis menjalankan pemeriksaan di sebuah rumah di Jalan Pedas Linggi yang dikesan terdapat perlakuan jenayah.